Jom kita masuk ke bab 9. Tajuknya sangat mendalam. Menang melalui tindakan anda, jangan sekali-kali melalui argumen. Win through your actions, never through argument. Ini adalah huraian penuh setiap butiran dalam fail tersebut dalam bahasa yang paling mudah difahami. 1. Idea utama, tunjukkan, jangan jelaskan. Dalam dunia kuasa, bertekak atau berhujah adalah satu pembaziran tenaga. Walaupun anda menang dalam hujah, orang yang kalah itu akan tetap simpan dendam terhadap anda. Kemenangan sebenar adalah apabila anda membuatkan orang lain bersetuju dengan anda melalui bukti atau tindakan tanpa perlu mengeluarkan sepatah perkataan pun. Kemenangan Pyrrhic, ini adalah kemenangan yang tak berbaloi. Anda menang hujah, tapi anda hilang kawan atau penyokong. Kesan psikologi, tindakan jauh lebih kuat daripada kata-kata kerana ia tidak boleh disangkal. 2. Kisah sejarah, Publius Crassus dan tiang kapal. Ini adalah contoh klasik tentang apa yang berlaku kalau anda cuba berhujah dengan bos atau orang berkuasa. Situasi, Publius Crassus, seorang pemimpin Rom, sedang mengepung sebuah kota dan memerlukan tiang kapal yang besar untuk dijadikan alat perempuh dinding kota. Dia tahu ada dua tiang di Athens, satu besar, satu kecil. Dia minta tiang yang besar. Kesilapan si jurutera. Jurutera di Athens itu rasa dia lagi pandai. Dia berhujah bahawa tiang yang kecil sebenarnya lebih sesuai dan lebih kuat untuk tujuan tersebut. Dia pun hantar tiang yang kecil. Hasilnya, Crassus sangat marah. Dia tak peduli hujah saintifik jurutera itu. Baginya, jurutera itu telah menderhaka kerana tidak mengikut arahan. Jurutera itu akhirnya dihukum sebat sampai mati. Pengajaran, jangan berhujah dengan atasan anda walaupun anda betul. Tindakan menghantar barang yang salah, walaupun atas alasan teknikal yang betul, nampak seperti penghinaan kepada kuasa mereka. 3. Kisah sejarah, Michelangelo dan patung David. Ini pula contoh cara yang sangat bijak untuk menang tanpa bertekak. Situasi, Michelangelo sedang menyiapkan patung gergasi David. Seorang bangsawan bernama Piero Soderini datang melihat dan mengadu kononnya hidung patung ITU terlalu besar. Taktik Michelangelo. Dia tahu Soderini salah, tapi dia tak bertekak. Dia ajak Soderini tengok dari dekat. Sambil memanjat perancah, Michelangelo ambil sedikit habuk marmar dan berlakon macam dia tengah memahat hidung tu, padahal dia tak buat apa-apa pun. Dia biarkan habuk tu jatuh depan Soderini. Hasilnya, bila Michelangelo tanya, "Sekarang macam mana?" Soderini jawab, "Sekarang dah sempurna." "Kamu dah hidupkan patung ni." Pengajaran,